Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam, Encik Bos. Cerita dah start dah. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Hai korang! Korang mesti tak sabar kan nak tengok episod baru Bobo Boy kali ni kan? Kita orang pun tak sabar nak tunjukkan korang hasil kerja Monster 3 tahun dari CB Sony sampai ke Baraju. Jadi, Monster nak minta korang tekan butang share sekarang supaya lebih ramai lagi dapat enjoy siri ini secara percuma dan gratis juga. Terima kasih ya! PA, Papa. Ya, Protect and Prevent Agency. Protect and prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Apa jadi kat saya ni? Awak sedang bertukar. Heads up! Oh, la. Comelnya. Petuah punya kecomelan. Di dalam ni, kamu ada 3 nyawa. Kalau habis semua nyawa, macam mana? Hilang dalam dunia simulasi. Tolong! Family kau dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan Pipi, kan? Zola, anak kau dah kena colek. Pipi! Ini semua salah aku. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Tapi kau dah terlambat. Kita perlu selamatkan Pipi. Dan ekstrak keluar power sfera Cibabon. Kisah apa jadi? Kita kena selamatkan anak kita. Apa? Pipi! Jangan kau berani sentuh family kebenaran! Hei, Yombi. Papa masih beroperasi ke? Mestilah masih. Kalau tak, siapa nak lindungi bumi dari serangan alien? Saya ada kenal budak bertopi oren tu. Gopal, apa jadi kat kita ni? Operasi kamu bermula dari sini. Sebarkan video ini. Gunakan hashtag Papazola The Movie. Kebenaran untuk disebarkan, bukan untuk disembunyikan. Semangat kita di sini, berjuang beraksi. Our hero kembali. Kini
masalah bagi Perry. Tidak mengapa, Tok. Tok dah pun sediakan penawarnya. Pahitnya. Lemah. This is for you, Tuan Gaduh. Besarnya cawan. Hai, penawak ni Tok suka ikut badan. Minum. Lega rasanya bila Parlimen dah boleh berbaik-baik dengan Tuan Gardu. Dah berbaik? Bila masa aku berbaik dengan dia? Pantang moyangku nak berbaik dengan Puak Salju. Lagi-lagi dengan dia ni. Hai, sure not. Tapi ni, Tok tengok you all macam terlebih friendly je. Delete video tu, Tok. Habislah reputasi saya kalau orang lain nampak. Tok. Terima kasih. Kenapa ni, Popo Boy? Ni dah kali kedua aku buat korang cedera. Bola akhir maksimum! Doa! Kau fikir kau tak mencabar aku? Berhenti! Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Lepaskan saja, Kosa. Lepaskan. Maafkan aku semua. Hei, dah lah tu, Boy. Kita orang tahu kau tak sengaja. Tak sengaja pun, dia tak sakit tau. Sakitlah. Rasakan. Kalau bukan sebab kuasa sopan kau, mungkin keadaan kita dah lagi teruk. Yang tu, korang kena berterima kasih kat Kuali. Biasa ajalah. Aku ada banyak lagi ide fusion kalau kamu mau. Ide fusion? Apa ni? Taufan campur gempa jadi tauge? Betul ke Abang Roka ada feeling dekat Rukia? Betul. Lihatlah, Rukia. Ada ukiran RNR yang tepahan kampung kau ni. Abang Roka. Itu kan salah. Iya. Roka tahu mana ni semua tu salah. Tapi cinta yang terukir kat hati Roka ni tak dapat dibendung lagi. Roka and Rukia. RNR forever. Rukia! Abang? Bang, jom kita pergi jalan-jalan, bang. Hei, boleh adik sayang. Adik sayang? Rukia dah ada pilihan hati sendiri. Yang Abang Roka nampak tu, rupa dia lagu ni ke? Abang bro. This is the abang guy. Hish, ini abang kandung Rokiah lah, bang. Mak Rok. Abang kandung? Rukia. Mak pesan suruh beli susu tadi. Jangan lupa dah. Okey, balik dulu. Okey. Jadi, selama 10 tahun Roka bawa diri, rupanya semua berbuca dari a misunderstanding. Ya, Abang Roka. Happily ever after, ayah. Ni dah boleh dah dibuk Dewa Kenduri ni. Tapi, macam mana dua individu yang sangat berbeza boleh bersatu? Berbeza? Kan dia orang sama je, Panglima. Mengarutlah. Kan satu batu api. Satu lagi tu ais batu. Tapi mereka tetap dari kaum batu. Apa pun dari kaum yang sama. Puak je yang berbeza. Kalau yang ni? Bunyi apa tu? Dari atas sana.
Hei, tepi-tepi! Kebenaran nak mendarat! Kapten Papa! Cepat! Oh, yo! Mana Kapten Papa dapat kereta terbang ni? Kami jumpa dalam kubur bawah tanah. Kubur bawah tanah? Ya. Sebab tu kebenaran dan kecobotan datang ni. Tunjukkan pada mereka cepat, Ocobot. Baik. Semua, tengok ni. Kubur siapa ni? Ini bukan kubur salju. Mungkin Bara. Tidak mungkin. Puak Bara tiada kubur seperti ini. Excuse me? Awak berdua ni siapa? Oh, perkenalkan. Ini Panglima Yanari dan Tuan Gardo. Ketua Puak Bara dan Salju. Alamak. VIP rupanya. Tumpah lalu. Boy, mereka dah berbaik ke? Mana ada? Belum lagi, Kapten. Apa benda semua ni? Itu senjata yang aku beli untuk tentera Bara. Aku pun beli untuk tentera aku juga. Bos Ocobot. Itu macam robot yang serang kita kat puncak bakar beku. Semua ni ada kaitan dengan robot-robot yang serang kita? Kita kena siasat kubur tu. Kapten Papa boleh bawa saya ke sana? Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Okey, Ocobot, Feng, korang dua ikut aku dan Kapten Papa. Yang lain ikut Tuan Gardu dan Panglima Yanari. Jom ikut Panglima, Gopal. Jom balik! Hold on. You stay here with Tok. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Apa tu? Ocobot, kenapa tak guna je kuasa teleportasi kau? Aku kena charge kuasa teleportasi aku untuk ke bumi. Ke bumi? Robot pun boleh ke bumi? Kapten Papa okey ke tu? Kebenaran, sentiasa okey. Ocobot tu yang nak KO. Dia nak kena ke bumi. Arwah baik robotnya. Kapten Papa ni dah makin pelik ni. Jangan-jangan Kapten Papa boleh bawa saya ke sana? Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Feng, korang dua ikut aku dan Kapten Buah pun jadilah. Yang lain ikut Tuan Gardu dan Panglima Yanari. Jom ikut Panglima, Gopal. Hai, kebenaran rindulah nak tengok si budak hijau. Budak hijau? Adudu ke? Bukan adudu. Memang sah. Kapten dah makan beri tu. Tapi... Kapten Papa! Aku nak termuntah. Itu dia! Budak hijau! Belah, Kapten! Kapten dah keracunan. Kalau Kapten tertidur, Kapten boleh mati. Semua yang hidup pasti mati. Tapi tak semua yang hidup boleh tidur mati. Bangun, Kapten Papa! Bangun! Bangun! Alamak! Jarak penglihatan kita dah terhad! Buat sesuatu, Baba Boy! Baba Boy, kuasa 2! Elemental Fusion! Baba Boy, Soul Boy!
saudara Fang. Pegang kuat-kuat. Apa benda tu? Bersedia untuk pendaratan. Bangun, Kapten Papa! Bangun! Tak nak. Kebenaran. Tak nak pergi sekolah lah. Aduh, macam mana ni? Kamu semua tak apa-apa ke? Ha, Papa tu! Apa kamu semua buat kat sini? Kapten Papa dah makan beri beracun. Kalau Kapten tak sedar, Kapten boleh meninggal. Oi, bahaya ni. Kejap. Mana ni? Patut ada dekat sini. Ni pun dia. Ha, itu penawar ke Papa tu? Ya, penawar. Dah. Bawa dia masuk situ. Kejap lagi, ribut dah nak melanda. Baik, Papa tu. Dah sedar pun. Bangun. Apa dah jadi ni? Kapten dah termakan beri beracun sampai tergelak-gelak tak sedar diri. Kebenaran sentiasa sedar diri. Dahlah handsome, prihatin dan baik hati pula tu. Itu masuk bakulan Kat sendiri. Nasib baik Papa tu ada penawarnya. Terima kasih Papa tu. Kalau Papa tu tak ada tadi, tak tahulah apa jadinya. Tak ada apalah. Kebetulan Papa tu lalu sini. Apa yang kamu buat kat sini? Sebenarnya kami datang sini nak siasat kubu ni. Siasat? Pak Pato pernah masuk dalam ni? Selalunya Pak Pato masuk sebab nak berteduh dari ribut je. Tapi kan, ada sekali tu Pak Pato nampak. Hei, mesti nampak senjata kan? Senjata? Tak pernah nampak lah pula. Habis tu Pak Pato nampak apa? Susahlah nak diterangkan. Biar Pak Pato tunjukkan. Sudah siap tak? Let's hope this is going to work lah, no? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. La 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 la. Dapatkan merchandise Papa Zola The Movie dan saksikan movie-nya sekali. Ada satu bilik ni yang mungkin dapat merungkai identiti sebenar tuan punya tempat ni. Mari. Cuba korang tengok dalam bilik ni. Bukan lampu, coba. Tak ada apa-apa pun kat dalam. Kenapa ni? Apa tu? Kenapa kamu perangkap kebenaran? Kan aku dah kata, korang akan jumpa tuan punya tempat ni. Jadi, salam perkenalan semua.
Jadi, Pak Patuh lah yang sebenarnya. Ya. Akulah Patuh, si penjual senjata. Tembak! Maaf. Aku tak boleh benarkan korang semua kacau perniagaan aku. Tapi kenapa? Kenapa buat semua ni? Aku ni dah lama tiba di Baraju untuk berniaga alat-alatan gadget. Tapi mereka ni tak minat gadget-gadget ni. Mereka sibuk berperang sesama mereka. Sebagai penagih yang bijak, aku pun juallah senjata pada kedua-dua pihak. Selagi mereka berperang, selagi itulah aku boleh menjual. Jadi Pak Patuhlah penyebab bara dan salju berperang. Jangan salahkan aku. Aku ni hanya menggalakkan mereka berperang je dengan menokok tambah tentang nenek moyang mereka. Itulah yang buatkan mereka bermusuh sampai sekarang. Dalam pelampau. Siapa dia? Dia siapa pula ni? Kebenaran baru je bangun tidur. Takkan nak kena tidur lagi, oi. Ini bukan hari cuti lah. Yang tu apa? Kuasa elemental. Ambil ni! Alang-alang dah terbongkar. bersama selamanya. Percaya kebolehan diri bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kita
je cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah. Teh tarik panas. Teh Ice is number 1. Serang! Go! Mada dada! Fire api! Ice! Mau Ice! Berhenti! Hamba Bobo Boy sopan. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Dapatkan figura Bobo Boy sopan kini di pasaran. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fun Leaf Special. Fun Leaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi.